Ini kita bukannya niat nak menjatuhkan ke, menidakkan ke, membangkang apa, tapi ini kita kongsi benda ni sebab benda ni adalah kepentingan bersama. Yang akan pakainya awam, yang pakainya rakyat Malaysia. Kita tak nak lagi jadi projek yang tidak seperti yang diharapkan prestasinya. Okey, so dia punya spesifikasi 1200 watt lampu dia, bateri dia 3.2 volt. Ini lampu. Ni bateri. Ini solar. Bateri dia 3.2 volt, 30 Ah. Okey, ini tak signifikan. Kita nak tahu dalam watt hour. Dia akan jadi 96 watt hour. Ni darab ni convert, dia akan jadi 96 watt hour lah. Kemudian dia ada solar 6 volt, 30 watt. Okey, kita cerita dari segi lampu dulu. Macam dalam video sebelum ni, lampu ni memang mengarut. 1200 watt, takkan sampailah 1200 watt. Kami jangka, boleh tengok video kami sebelum ni, dia akan jadi lebih kurang 5 watt ke 6 watt sahaja. Okay. Kemudian bateri, kita ada 96 watt hour, kita ada solar 30 watt. Dari segi ratio solar dengan bateri, okey lah. Kenapa saya katakan okey? 30 watt ni, kalau kita darab 3, peak sun hours, PSH, dia akan jadi 90 watt hour. Macam ngam-ngam lah, boleh masuk dalam ni. Dia punya hours tu, bila dia sebut 12 ke 20 jam, ini selalu keluar. Isunya lampu ni kita tak tahu pun berapa watt. Dan lampu 5-6 watt ni memang tak kuat untuk lampu jalan. Dia cukup kuat untuk kita tahu ada lampu kat situ, tapi dari segi kecerahan jalan tu tak nampak sangat. Terutamanya dalam spek ni dia menggunakan tiang berketinggian 6 meter. Memang tinggi. 6 meter memang tinggi. Ini kalau spek kita orang kalau pakai dekat lampu jalan kampung ke apa, 20 watt ke 30 watt pun kita orang ambil 4 meter. Kalau untuk lampu 20 ke 30 watt. Ini actual bukannya mengarut 1200 watt ni. So kalau tengok lampu 5 ke 6 watt ni, dia tambah pula jadi 6 meter. Orangnya dekat bawah ni. Tak tahulah sampai ke tak sampai, cerah dia. Lepas tu dia cakap pula kat sini 12 hingga 20 jam. Memang takkan dapat lah. Contohlah kita darab 6 watt ni, darab 20, dia akan dapat lebih kurang 120 watt hour. Dan melebihi dah daripada ni, jumlah bateri. Okay, bateri ni yang saiz sebenar. Kita tak boleh drain semua, kena ada baki 10%. Kemungkinan dia akan main brightness percentage. Mungkin 4 jam yang pertama 100%, mungkin, jam-jam seterusnya 50%, kemudian sampai 10%. Dia akan main kat sini lah. Ataupun ada lampu yang ada sensor. Okay, berbalik pada lampu ni, memang tak sesuai. Sebab lampu ni kita umpama macam main pondok-pondok boleh lah. Saya terpaksa bagi tahu sebab kita nak kongsikan ini untuk kepentingan rakyat, kepentingan bersama. Beratus-ratus lampu ni akan dilaksanakan. Ni saya pun mungkin kena sebut gak lah. Solar Madani. Apa akan jadi? Nama ni akan terkesan. Okay, Madani ni mungkin dari segi potensi politiknya lah. Saya tak nak komen ni. Saya nak komen ni, solar. Nanti bila orang tengok ni, apalah lampu solar. Setakat nampak lampu je menyala, orang kat bawah pun tak nampak. Lampu ni beratus-ratus, saya rasa beribu tau. Beribu batang lampu yang akan dilaksanakan. So kita nak elakkan, kita kongsikanlah pengalaman, pengetahuan. Sebab benda ni untuk kepentingan bersama. Lagi sekali saya cakap, ini untuk rakyat guna. Jalan yang gelap, cerah, dari segi keselamatan, dari segi kesihatan pun ada juga.